Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video panduan kit latihan pengujian tahap sensitiviti alat arus baki RCD. Pastikan power supply DC untuk servo motor dan ESP32 dihidupkan, di mana kita menggunakan palam 13A serta penggunaan USB daripada power bank untuk menghidupkan ESP32. Dari sini kita boleh lihat lampu merah menandakan ESP hidup. Kemudian kita pastikan hotspot data dihidupkan agar aplikasi Blink dan ESP32 mendapat internet. Kemudian kita onkan main switch untuk 3 fasa untuk memasukkan bekalan 3 fasa, dan lampu pandu telah menyala menandakan elektrik telah masuk, dan ini pula untuk 1 fasa dan lampu bernyala. Kemudian kita hidupkan MCB untuk memastikan ada penyambungan untuk membuat pengujian. Kemudian kita ambil kabel yang telah disambungkan male plug untuk disambungkan kepada female plug yang berada di atas papan untuk membuat penyambungan daripada RCD ke soket 13A yang telah ditetapkan, dan pastikan ikut sambungan live, neutral, earth yang betul mengikut label yang telah ditunjukkan. Kemudian kita ambil palam 13A dari RCD tester untuk menguji RCD yang telah dibuat penyambungan. Kemudian kita hidupkan RCD1 menggunakan aplikasi Blink. Seperti dapat dilihat, servo telah menghidupkan RCD1 dan lampu pandu hijau dihidupkan. Pertama sekali, pilih julat pada meter seperti anda dapat lihat. Kemudian ini merupakan 0 dan 180 degree untuk pengujian, dan 25 volt dan 50 volt untuk UL. Jadi ini merupakan kali 1/2, kali 1, kali 5 serta auto ramp. Dan selepas itu pilih julat yang diperlukan dan tekan test. Pastikan lampu PE dan PN bernyala hijau, dan pastikan lampu ini tidak bernyala. Ini merupakan pengujian kali 1/2 untuk 300 mA. Kemudian kali 1, pastikan pilih julat yang betul dan test. Kemudian kali 5 dan pilih julat yang betul dan test. Kemudian ini merupakan pengujian auto ramp, dan pastikan julat dalam keadaan yang betul dan tekan button test. Seterusnya kita tukar ke 180 degree dan ulang pengujian kali 1/2, kali 1 serta kali 5. Dan pastikan setiap kali trip onkan RCD menggunakan servo motor pada RCD1 dan ulang untuk setiap pengujian menggunakan aplikasi Blink. Kemudian onkan servo motor untuk RCD 100 mA untuk 3 fasa menggunakan aplikasi Blink. Kemudian ulang pengujian menggunakan meter, iaitu kali 1/2, kali 1 serta kali 5 dan auto ramp, serta rekodkan bacaan dan ulang untuk 180 degree. Hidupkan RCD menggunakan servo motor untuk setiap kali pengujian. Jadi ini merupakan servo untuk 30 mA bagi 3 fasa. Dan lampu hijau menandakan RCD mendapat tenaga elektrik. Pilih julat yang betul serta buat pengujian untuk kali 1/2, kali 1, kali 5, auto ramp
serta ulang semula untuk 180 degree. Lampu merah akan bernyala selepas RCD trip. Kemudian ini merupakan servo motor yang menghidupkan RCD 100mA satu fasa dan lampu hijau telah bernyala, menandakan elektrik telah masuk. Pastikan lampu hijau pada PN dan PE bernyala dan pilih julat yang sesuai pada RCD 100mA dan buat pengujian untuk kali 1/2, kali 1, kali 5 dan auto rem dan ulang untuk 180 degree. Kemudian ini merupakan servo motor yang menghidupkan 30mA untuk satu fasa dan lampu hijau menyala. Kemudian pilih julat pada meter iaitu 30mA dan buat pengujian untuk kali 1/2, kali 1, kali 5, auto rem serta ulang semula untuk 180 degree. Ini menunjukkan servo motor untuk RCD 10mA dihidupkan dan lampu hijau telah bernyala, menandakan elektrik telah masuk. Pilih julat 10mA dan buat pengujian untuk kali 1/2, kali 1, kali 5 serta auto rem dan ulang semula untuk 180 degree. Serta apabila RCD trip, lampu merah akan bernyala menandakan elektrik telah terputus dan RCD telah trip. Seperti anda dapat lihat, lampu hijau bernyala menandakan semua RCD berfungsi dan apabila trip, lampu merah akan bernyala menandakan RCD tiada sambungan. Seterusnya, sebelum membuat pengujian, pastikan memakai pakaian keselamatan iaitu PPE yang baik. Pastikan sebelum membuat pengujian, pastikan tiada sambungan elektrik agar tidak berbahaya. Dan pastikan sambungan 3 fasa juga tidak disambungkan agar tidak berbahaya. Sekian, terima kasih.